Apakah itu Bitcoin? Bitcoin merupakan mata wang maya atau mata wang digital yang mula diperkenalkan sekitar tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Wang ini tidak dikawal selia oleh mana-mana badan dan tidak berbentuk fizikal seperti mata wang kertas atau duit shilling yang dikeluarkan oleh bank pusat. Bitcoin boleh digunakan untuk membeli barang-barang elektronik oleh sesiapa sahaja di dunia pada bila-bila masa dengan akses kepada komputer atau telefon pintar yang disambung internet. Bitcoin dikatakan sebagai revolusi mata wang digital baru dan rangkaian pembayaran yang mengubah cara orang melihat dan menggunakan wang. Setujukah anda dengan pernyataan ini? Selama ini kita menggunakan wang kertas dan duit shilling untuk menjalankan transaksi atau pertukaran barang. Wang yang kita gunakan dicetak dan dikawal sedia oleh bank pusat serta perlu disandarkan dengan emas dan pertukaran asing. Berikutan dengan peredaran masa, kini kita juga menggunakan pelbagai alat pembayaran bank seperti cek, kad debit dan kad kredit untuk membuat pembayaran. Adakah pada masa hadapan wang digital akan menggantikan wang dan alat-alat pembayaran ini?